Dalam awal tu memang ada spesimen ni lah. Bunga yang panjang sampai 100 lebih cm. Sekor belalai dia kecil sikit. Sekor dia. Lalu oh, ni adalah rotan manau. Ya. Yang korang guna untuk libas anak-anak korang. Okay guys, Assalamualaikum. Welcome back to my channel. So bersama aku lagi ni Angor. Hari ni apa planning kita? Vlog kita untuk hari ni 4 hari bulan 10 2025. Kita akan menghala ke Kepong. Kenapa Kepong? Sebab FRIM, Jabatan Perhutanan, apa nama panjang dia aku tak ingat dah, FRIM. FRIM ada buat program carnival event ni satu hari je, hari Sabtu ni je, 4 hari bulan 10 daripada pukul 9 pagi hingga 3 petang. Event ni, FRIM ni, dia terbuka kepada orang ramai, tak kisah umur, masuk adalah percuma, disebabkan oleh hari ke-40 tahun FRIM. Tapi salah satunya ada apa? Ada gajah. So that's why aku pun pergi lah. Gajah ni dia datang daripada Perhilitan lah. Diorang kerjasama dengan FRIM. Diorang hantar gajah daripada Perhilitan Kuala Gandah yang pusat konservasi gajah tu. Kita berpeluang untuk tengok gajah daripada Kuala Gandah di FRIM. So let's go guys. So sekarang kita pergi dekat zon 7 pula. Zon 7 ni apa ada? Saya pun tak tahu apa ada kat zon 7 ni. So check it out. Tengok dulu apa yang ada. Ya, dekat zon 7 ni ada kepala ikan ni kot. Tahu lah, macam tak ada benda je. Ya, kita pergi zon lain. So dekat herbarium ni apa je yang ada kat sini? Ya. Jungle Jumble Puzzle. Herbarium tak masuk dia apa? Herbarium. Tak tahu. Herbarium itu satu tempat untuk simpan semua tumbuhan kering, sampel tumbuhan kering. Dia macam satu museum. Ada yang sangat lama, mungkin ada 100 tahun. The back of you, this is the oven. This is our oven. Dalam oven tu memang ada spesimen ni lah. Okay. The temperature will be 55 to 60 degrees Celsius. Alright. So all the specimen we collected from the field. From the field, kita collect sampel, masuk dalam sini. Sebelum masuk sini, kita akan proses dulu. Tekan ini, satu daun yang kita collect. Ini palm lah. Kita sudah buat dia satu fan shape lah. Okay. Kita collect ini daripada field, daripada lapangan. Nak proses dia, okay, kena letak dekat newspaper. Itu sebab kita harapkan kalian semua ni boleh sumbangkan newspaper untuk kita. Dikenali sebagai corrugated zinc. Kenapa kena ada yang ni? Supaya masa dia masuk dalam oven tu, udara dia boleh masuk. Lepas tu kena letak yang ni. Then the next specimen, letak benda yang sama, the next specimen. Semua dapat satu stack tu, kita akan masuk dalam sini. This is the pressing board. Okay? Ini sangat ketat supaya dia akan jadi rata. Kita akan keluar spesimen tu untuk buat identification sebenarnya sebelum dia datang ke sini. So this is a mounting room. Mounting room maksudnya kita nak lekatkan semua tumbuhan sampel kita. Ini sampel kita dekat cardboard yang ini, acid free cardboard. Okay. Lepas tu semua yang ini ada labels dia, ada nombor koleksi dia, nama saya. Oh, sebelum tu saya kena kenalkan diri dulu. Nama saya Syah atau Ethan. Saya botanis dekat sini lah. So, ini kerja kita selalu masuk hutan untuk collect sampel lah. Dalam hutan yang memang
jarang-jarang orang masuk lah tempat lereng bukit ke, semua itu akan tulis dekat sini. Dan dekat bawah ni nama spesies tu. Ini family, ini nama spesies. Okay? So untuk makluman semua, dalam frame kita ada 5 bahagian yang buat research. Lebih kurang 80 tahun lah. So untuk bidang ni, memang kalau you sudah sampai 70-an, 80-an tahun, still boleh kerja dekat sini juga. Yang buat terbitan buku. Ini sebagai contoh lah, 2 projek besar yang kita tengah buat sekarang ni, Flora of Peninsula Malaysia. Okay, sekarang sudah ada dekat jilid 10, volume 10. Okay, the next one, 3 Flora of Sabah and Sarawak. So bukan sahaja Semenanjung, kita buat juga Sabah Sarawak. Okay, mungkin saya ceritakan sikit apa komponen yang ada dalam hutan kita. Bagai untuk makluman semua, hutan kita banyak terdiri daripada pokok balakan. Pokok balak itu apa? Apa jenis pokok balak yang kita ada dalam hutan kita? Warna dia orange. Ini yang boleh sebutkan sebab yang itu dekat sana kan ada merah. Itu yang biasa kita nampak lah. Okay. Tapi yang warna ini hanya dekat film saja. Sebab ada penyelidik dia ambil balik daripada Afrika. So the common name for this plant is African tulip. Yang belakang you tu, yang ini, bukan yang tu, kita namakan dia compactor. Okay. Dalam setiap satu compactor tu ada banyak kotak. Setiap kotak tu ada banyak spesimen. Kita ada nama family, nama spesies, dan region dia. Okay. Setiap folder tu ada banyak spesimen. Okay. Ini spesimen dia. Okay. Cara betul untuk ambil berfolder dengan spesimen ni, 2 tangan. So kalau ambil satu tangan nanti dia jatuh, semua buah dan bunga so habislah. Tak ada, tak boleh dikaji lagi. Okay. So kita ambil ini, buka, ambil spesimen ni. Okay. Yang you nampak dekat sini semua spesimen yang warna kuning-kuning ni, spesimen sangat lama. 1926. So next year will be 100 years already. Ini bukan durian, durian hutan lah. Bukan durian yang kita makan, durian hutan. Okay. Ini buah apa? Mungkin betul? Kumpulan sama. Buah legume dekat bawah tu. Semua inilah kimia. Bukan formalin. Ini AWG, Village Specimen Kit. Maksudnya Village Specimen Type dalam English. Apa maksud Village Specimen Type? Type specimen ialah spesimen pertama yang dipetik dari lapangan dan didescribe untuk kali pertama. Ini orchid. Orchid ini mempunyai jambak bunga yang panjang sampai 100 lebih cm. Okay. Ini yang menjadikan dia boleh masuk Malaysia Book of Record. Alright. Untuk spesies ini, biasanya mungkin sampai sini saja. Tapi untuk spesimen sampel ini, dia boleh sampai ke bawah. So kita boleh ambil lah dia sebagai satu Malaysia Book of Record lah. So kan kita dah habis dah tour dekat dalam herbarium agak lama. And kita pun dah tak sempat nak pergi zon-zon lain sebab sekarang nak pukul 3 lah. Dia tutup pukul 3. So let's go guys. Kita tengok mana lagi yang sempat and tepat pukul 3 kita ciao. Mohon bersabar kalau nak bagi hajam makan. Sebab kena tadi seekor belalai dia kecil sikit, seekor belalai dia besar. Yang kecil itu nama dia rambat. Bukan buah rambat, pian 51 tahun. Bye. Sebab itu dia tak ada gabung. Jangan ditengok-tengok, dia tengok dekat bawah dia tunggu. Ada orang yang tunggu. Ni pian, yang ini rambai. Dua-dua ni gajah denak. Kelantan. Umur dia lebih kurang 43 tahun.
Dua-dua gajah betina. Macam korang boleh nampak parking memang penuh gila sini. Seperti pihak frame bagi tahu tadi, dia ada cakap yang diorang tak jangka pelawat akan datang ramai macam ni, macam yang diorang kata tadi. So boleh faham lah kenapa parking sampai macam ni sekali. Memang betina tindan parking, lepas tu parking pelawat pun tak cukup. Macam kau boleh nampak lah. Wow, tak ada parking langsung. So guys, basically kita cuma sempat pergi tempat yang jual-jual makan minum. Lepas tu ada kabut pun ada juga depan sana. So guys, nanti kalau Frame ada buat lagi event macam ni, aku harap korang planning dululah korang punya perjalanan tu, nak pergi zon mana sebab korang memang tak sempat nak cover semua zon. Aduh, penat so korang kena decide lah. Korang datang ni, korang nak tengok gajah ke, korang nak tengok tempat herba ke, korang nak bawa anak-anak korang main game ke, mewarna ke, nak naik apa tadi? Skywalk nak pergi skywalk ke. Aduh, korang planning lah. Datang awal pagi. Datang awal pagi. Pukul 8 pagi korang dah kena ada kat sini, dah kena pacak sini. Kalau datang lambat, memang korang tak cukup masa untuk buat semua benda yang dia sediakan. Aduh, berkecap mat. Dekat zon berapa tadi yang menarik jugalah. Ada tempat korang nak jual minyak masak terpakai, ada kabut sale, ada jual-jual makanan, air. Tapi air memang laku lah kat sini. Air memang laku gila. Oh, ni adalah rotan Manau ni lah, yang korang guna untuk libas anak-anak korang. Bani Keranji. Oh, cantik. So macam korang tengok ni, apa tu, dia macam kepala ular senduk kan. Memang betul ular senduk pun, sebab dia adalah replika ular senduk. So kan, orang zaman dulu kalau nak simpan barang tak nak bagi basi, nak bagi tahan lama, dia pakai benda lah ni, peti sejuk. Korang ingat zaman dulu tak ada peti sejuk ke? Besar juga. Lepas tu ni pula katil Raja Beradu. Selesa lah. Untuk zaman dulu selesa lah ni. So guys, basically bagi aku event ni bagus. Boleh bagi pendedahan awal lah kepada anak-anak korang. Siapa yang ada anak yang dah baru masuk peringkat persekolahan tu, eloklah bawa tempat-tempat macam ni, bagi diorang belajar sikit. Daripada duduk ML dekat rumah, baik korang datang tempat macam ni. So guys, baik, mantap. Aku boleh simpulkan kalau Frame ni ada buat lagi event macam ni, festival macam ni, aku sarankan korang semua untuk hadir. Dan mungkin ramai tak tahu iklan pasal Frame ni, sebab dia buat sehari je. So aku nak buat video nak ajak orang datang untuk hari lain pun tak boleh, sebab yelah, event dia sehari je kan. Okay guys, so macam korang semua boleh nampak, kami tidak sempat untuk cover semua zon yang ada. Cuma beberapa zon saja yang sempat direkod dan sempat dipergi. So sampai di sini sajalah video kita untuk kali ni, and kita pun dah pulang ke rumah.